Soalan ni antara soalan yang kerap saya terima daripada penyimpan emas yang menyimpan emas di public gold melalui kaedah simpanan easy payment purchase. Easy payment purchase ni bila kita lock item tersebut, bayaran pertama kita bayar secara online macam biasa. Bayaran yang kedua dan seterusnya digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk buat bayaran secara auto debit. Maknanya setiap bulan bila dah time untuk buat bayaran tu, tak perlu risau nak ingat balik tarikh bila nak kena buat bayaran dan sebagainya. Bila dah set secara auto debit tu, maknanya setiap bulan akan dibuat potongan melalui akaun bank secara automatik dan memudahkan urusan kita, dah tak perlu ingat bila nak kena buat bayaran dan sebagainya. Okey, ada beberapa kaedah yang kita boleh lakukan untuk semak sama ada auto debit tu dah diset ke belum untuk easy payment purchase kita ni. Yang pertama sekali, boleh rujuk pada email yang kita dah daftarkan bersama Public Gold. Rujuk balik email tu pada tarikh yang kita set auto debit tu, ataupun boleh search dalam email kita tu untuk tengok akaun bank mana yang kita dah set dan dah set ke belum. Kalau dah set, mesti akan terima email notification daripada pihak bank yang tuan-puan dah set auto debit bersama Public Gold. Yang kedua, boleh tengok dalam apps. Dalam apps ni pun ada dua cara yang boleh tengok. Yang pertamanya ialah dekat list of order. Bila tekan dekat Mi, ada list of order ni, dia tulis EPP auto debit dalam bracket tu. Kalau tak set, dia tulis EPP sahaja. Yang kedua, kalau tulis terminate auto debit ni, maknanya dah set lah tu auto debit tu. Tapi instead, kalau dia tulis set auto debit, maka cepat-cepatlah silalah buat auto debit tu. Kalau nak tengok akaun bank yang mana pula, bukalah akaun bank masing-masing. Tengok ada tak potongan RM1 masa set auto debit. Masa kita set auto debit, akan dibuat potongan sebanyak RM1. Semoga video ni membantu. Sekiranya anda belum ada akaun bersama Public Gold, boleh klik link di profile untuk mendaftar secara percuma. I'll see you in my next video. Bye!